Contohnya kan doktor bagi ubat terkawal, ubat tidur, lorazepam contohnya kan. Kalau orang ada anxiety, dia mungkin boleh bagi lorazepam. Dia kata ambil sebiji sebelum tidur. Sebiji sebelum tidur. Contohnya kan, kita ambil 2 biji. Sebab kita stres, kita nak tidur kan, nak nyenyak, kita ambil 2 biji. Itu penyalahguna ke tak? Salah guna. Memang dia layak ambil ubat tu, tapi doktor kata sebiji je. Tuan Izzuan, dia ambil 2 biji. Tu salah guna tu. Jadi bila dia salah guna, dia penyakit dia tu. Dia bukan penyakit. Itu penyakit sikap. Penyakit sikap. Doktor kata sebiji, dia nak ambil 2 biji. Mana-mana dia kan. Akhirnya lama-lama dia amalkan pula. Lepas tu dah doktor habiskan preskripsi, dia pergi ambil secara black market pula. Dia jadi sedap. Itu dah jadi penagih tu. Lama-lama dia akan jadi penagih